Waktu kau sedap mabuk, hisap dadah. Bapa tiri Puteri Balqis buat dakwaan mengejutkan mengenai Mia Sara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Semalam, pelakon berbakat Puteri Balqis telah mencabar pelakon cilik Mia Sara untuk bersemuka dengannya. Puteri Balqis atau lebih mesra disapa Akish mendakwa Mia Sara telah menghina ibunya di khalayak ramai sebelum ini. Terbaru, bapa tiri Akish pula tampil membuat dakwaan mengejutkan mengenai pelakon kecil molek itu. Di Instagram, individu yang menggunakan nama Volkov Kafzil menuduh Mia menyebabkan penderitaan terhadap isterinya melalui fitnah dan kata-kata yang dilemparkan selama ini. Malah, dia mendakwa isterinya hampir kehilangan nyawa kerana tekanan yang ditanggung akibat perbuatan tersebut. Paling mengejutkan, Volkov menuduh individu yang dimaksudkan dipercayai Mia Sara terlibat dengan aktiviti tidak bermoral seperti mabuk, mengambil dadah dan mempunyai hubungan dengan ramai lelaki. Namun, dakwanya lagi, kini pelakon itu cuba menonjolkan diri sebagai mangsa dan disanjung oleh masyarakat. Volkov juga mendakwa isterinya seorang yang bersih dan tidak pernah mencetuskan sebarang masalah, namun telah dijadikan sasaran sehingga keluarga mereka dilabel sebagai punca segala masalah. Volkov turut tag akaun @realmiasara dan menuduh para artis lain yang rapat dengan Mia Sara turut bersubahat dalam melindungi pelakon berkenaan. Setakat ini, Mia Sara belum mengeluarkan sebarang kenyataan balas mengenai dakwaan berat yang dilemparkan.